Hari ni saya nak kerja satu hari dengan RTM. Selalu kita tengok rancangan-rancangan macam Selamat Pagi Malaysia live kan. Tapi kita nak tengok tunjuk behind the scene macam mana stres dia. So we will see everything. Problem now is SPM punya stage diorang dah taruh. Semalam diorang datang Riki mendung. Hari ni cuaca pula main game dengan diorang. So diorang tengah fikir nak tukar stage tu kat mana. Sebab cahaya matahari, kamera angle, nanti muka sini cahaya sini pula gelap. So we see, sebab nak angkat stage tu bukan diorang punya kebenaran je. Penganjur pun kena bagi approval. Okay, boleh pak. Diorang tengah kerja. Kita boleh kacau macam ni. Tengok abang ni tengah stres. Tengok. Tengok. Tengok dia cakap tepi. Orang tak nak dengar tepi lah. Abang ni tengah jerit. Kalut lah. Abang ni suruh tepi. Mana abang tu suruh tepi? Saya tengah ejak. Rekat. Ya bang, drama ni lah saya nak. Thank you. Okey bang. Okay, thank you. Dah habis drama ke bang? Belum. Bang senyum bang. Belum lagi. Kak jangan marah. Drama. Oh, relax. Guys. I think solution untuk stage hari ni dah dapat. Dah dapat ke kak? Okey, dalam discussion. Ini apa trigger apa yang abang tengah tengok ni? Skrin tu kosong ke? Mana ada tulis kat situ. Tak, aku pernah kat dia. Dekat Johor. Guys, gosip siapa? Untuk kerja 3 jam 3 hari mereka kerja dekat sini. Diorang tengok host Selamat Pagi Malaysia cantik kan? Sebab producer ni lah dengan tim. Kita kaki kipas. Susah juga kerja mereka ni. Tengah panas. Kita ingat kerja kat TV senang. Go terus saja.